Okay, nampak tak? Nampak tak? Dia akan turun seperti daun keladi tu. Nampak tak? Dia tak basah pun. Okay, so ibu nak tunjuk satu lagi beg. Allah, main tarik je. Ibu nak tunjuk lagi satu beg yang biasa ibu beli. Ini brand dia, Bag Smart. Okay, Bag Smart ni ibu sangat suka sebab dia punya material dia sangat best. Lepas tu dia kalis air. And then dia punya keluasan ni seperti korang letak barang-barang korang yang ada dekat dalam beg besar korang. Korang akan muat je masuk kat dalam beg yang macam kecil, tapi keluasan dia macam wow, macam-macam boleh masuk korang. So ini colour yang ibu beli. Sebenarnya ada hitam, ada pink. Kali ni kulah. Okay, so dia punya compartment pun kalau ikutkan kat sini, dia ada 2 compartment dalam ni. So 1, 2 boleh letak handphone. And then nampak tak tu? Kalau katakan air tertumpah sekalipun boleh lap je. Kalau dekat luar kotor sekalipun boleh lap sahaja. And then dekat belakang ni dia ada zip, boleh masuk lagi. Depan ni pula pun ada zip. Okay, lepas tu dekat tepi ni pun ada zip lagi. Memang banyak sangat yang korang boleh masuk. Okay, dia bagi slim bag. Korang boleh adjust panjang pendek dia. Untuk hari ni ibu rasa mungkin ibu akan pakai bag ni. Okay, ibu mungkin akan pakai bag ni sebab ibu rasa macam, sebab seminggu nanti ibu nak balik, hari ni ibu nak balik ke kampung. Dan banyak barang-barang ibu lah, orang kata nak dibawa dekat dalam bag. Senang kot bawa yang macam ni punya dah. Nampak senang kat ibu lah, satu bag saja kan. Okay, ni memang kali saya. Takkan ibu nak tumpahkan air kan. Kita cubalah. Okay, nampak tak? Nampak tak? Dia akan turun seperti daun keladi tu. Nampak tak? Dia tak basah pun. Bila kita kesat dia memang tak tembus pun dekat dalam. Itu yang best dekat bag ni. Katakan makanan korang tertumpah sekalipun, ataupun air tertumpah sekalipun boleh lap je. Yang ni susah sangat untuk yang ada anak-anak kecil. Kita faham ada anak kecil kadang susu tertumpah lah, apa tertumpah lah kan. Yang ni korang boleh dapatkan. Okay, boleh klik dekat bag kuning tu. Macam-macam colour ada korang. Kalau ibu ambil colour ni, memang cantik sangat colour dia.